Dalam episod lepas, aku telah sampai ke bumi untuk merampaskan semua Koko. Dengan tenaga Koko, aku telah mengaktifkan bola kuasa. Tapi, budak boy itu telah merampas bola kuasa aku. Entah apalah dia dah buat dengan bola kuasa tu. Aku akan cari kau, boy. Yish, membelit lidah aku. Woi. Unik. Chris putih. Itu payung putih. Macam mana aku buat semalam, ha? Chris putih. Cuba lagi. Wow, jadi. Pastikan robot hamba dapat cari bola kuasa dan budak tu. Bagus. Okey. Fokus. Chris putih. Terbaik. Pusaran angin. Macam mana? Kau sedar ni? Tengok. Tanah tinggi. Tunggu aku. Tuangkan aku bawah. Aku takut tinggi. Memang terbaik. Ini kena bagi tahu kawan-kawan aku ni. Mana boleh bagi tahu kawan-kawan kau? Boleh? Tak boleh. Boleh? Tak boleh. Boleh? Tak boleh. Boleh. Turunkan aku, Bye. Tututoy. Kalau kau tak turunkan aku tak nak bagi tahu kuasa yang terkuat. Kuasa terkuat? Weh, bagi tahu aku cepat. Hai Gopal. Hey, boy. Kawan baik aku. Aku ada benda nak Gopal. Lari. Hah? Lari? Kenapa? Apa sahaja kita lari ni? Entah. Ying, apa style kita lari? Yaya datang bawa biskut dia. Oh, biskut dia? Oi, boy. Larilah. Kenapa? Apa sahaja dengan biskut Yaya? Ayah, biskut dah tak sedap, Ma. Kalau makan boleh pengsan, wo. Ya ke? Dey, apa style korang berhenti ni? Hei, budak baru ni lah. Dia tak percaya sama kita. Dey, boy. Kita dah lama jadi kawan baik kan? Bukan baru sehari ni. Jadi kau kena dengar cakap aku. Biskut Yaya tu. Kenapa dengan biskut aku? Biskut kau tu. Tengok, aku ada buat biskut untuk korang. Tak apa. Saya sudah kenyang. Aku pun. Allah. Kau nak? Buyau. Apa sah korang geleng kepala? Tak ada apa-apa? Lengur leher. Aduh. Ni aku rasa. Macam mana boy? Tak Dey, ada dua benda kau jangan buat dalam dunia ni. Satu, jangan punting sekolah. Dua, jangan cakap biskut Yaya tak sedap. Nanti dia mengamuk. Tak sesia aku makan biskut ni. Memang sedap. Yeay! Nak lagi? Tak apa. Susah-susah je. Alah, tak susah. Ambillah ni. Ambil sepatut tu. Aku ada benda nak bagi tu korang ni. Apa dia? Kau ingat semalam alien dalam TV tu kan? Aku masuk kapal angkasa dia. Robot dia curi koko tu Abah. Ya kah? Iya. Lepas tu, ada satu bola kuasa ni, dia ikut aku balik. Dia bagi aku power. Sekarang ni aku dah jadi superhero. Kau superhero? Dey, Yaya. Apa kau letak dalam biskut kau lah? Kenapa? Tak ada apa-apa. Superhero kanan. Oh, korang tak percaya Coba bagi tahu dia orang.
Maaf, saya hanya sebiji bola. Saya mana reti cakap. Oh, coba keluarlah. Yi. Tengok ni. Kuasa angin. Angin. Hebatnya. Kau tengok ni. Oi, budak! Mana bola kuasa aku, ha? Wah, itu pelakon cerita Ellen semalam. Encik, boleh minta autograf tak? Real lah. Oh, rupanya kau dah gunakan bola kuasa. Tak guna? Bro, hapuskan dia! Baik, bos. Cepat. Wah, kilat cool. Itulah. Kau tak percaya tadi. Yeay, kalau kata bye-bye. Hah, Aku hanya sebiji bola. Time. itu dia bola kuasa. Tangkap! Jangan. Mari sini kau. Lepaskan dia. Kenapa kau bagi dia kuasa, ha? Lah, aku diprogramkan untuk ikut siapa yang aktifkan aku. Aku yang aktifkan kau, bukan dia. Oh, kalau begitu... tapi kau curi koko aku untuk aktifkan dia. Kiranya akulah yang aktifkan dia. Betul tu? Betul? Alamak, macam mana ni Cik Bos? Tanah tinggi! Aduh. Sino cobot! Tak guna. Cincang dia! Berapa lama lagi lah? Apa? Aku tanya je. Macam ngeleh. Kau ambil aku tu. Tangkap bola kuasa tu! Oh, cobot! Lari! Dey, lepaskan Bobo Boy. Kalau tak... Diam! Habislah. Serahkan bola kuasa sekarang! Kalau tak, aku akan hapuskan Bobo Boy. Lepaskan aku! Bagi aku bola kuasa dulu. Mana Bobo Boy? Bobo Boy! Hei, mari sini kau! Siang kau cobot! Dia nak gunakan kuasa kau untuk hancurkan bumi! Diam! Genggam dia lagi kuat, bro! Ayuyu. Apa kita patut buat ni? Aku tahu! Aku akan hapuskan kau dan... Cahaya apa tu? Rasanya itu cahaya. Alamak, sorry. Saya terpaksa pukul. Sakit ke? Ya. Kuasa terbang dan super kuat. Tak guna! Bola kuasa dah bagi mereka kuasa lagi! Bro, tembak! Baik, bos.
Terimalah hukuman ini. Jangan apa bagian aku! Tak ada apa-apa pun, bos. Kejap Weh, apa kuasa aku, Cobot? Entah. Aku pun tak tahu. Macam mana kau boleh tak tahu? Ambil ni! Hey, jangan apa-apa dengan aku. Aku main je tadi. Lepaskan Gopan! Ya, kamu tak apa-apa kah? Tolong! Lepaskan saya orang jahat! Apa? Lepaskan kawan-kawan aku! Kau dah kalah. Serahkan bola kuasa itu sekarang. Gunakan kuasa terkuat kau sekarang! Boy, kuasa 3! Ha! Wah! Tanah tinggi! Komputer, selamatkan aku! Aku akan kembali, Boboiboy. Aku akan kembali! Aku akan kembali! Aku akan kembali! Cepat sikit! Besar lambat sangat! Memang macam ni, bos. Terbaik. Selamat kembali ke kapal angkasa, bos. Lepas ni cepatkan pintu! Wah, Boboiboy, hebatnya kuasa kau. Sekarang korang semua dah jadi superhero. Bukan semua, Ma. Kau pun tak ada kuasa pun. Apa kuasa aku, Cobot? Entahlah, aku tak berapa ingat. Boboiboy tolong aku buat sangat sampai aku lupa. Oh, iya ke? Kau lah ni. Alah, tak apa. Nanti kau tahulah kuasa kau. Bila? Hayya, tak perlu bising-bising, Ma. Betul. Baik korang berlatih nak lawan Adudu. Nanti mesti dia letak lagi. Macam mana nak berlatih kalau tak ada kuasa? Kau berlatih bersabar dululah. Nah, Boboiboy! Nampaknya kita perlu dapat lebih banyak koko, bos. Arahkan robot hamba untuk mencuri koko lagi. Hello, Bergerak. Boleh saya ambil order? Saya mau order 5 senang 4 big bergerak 3 satu original 2 pedas. Yang original tambah timun, yang pedas separuh timun. Lagi tu asal saya mau senang 1 dan 1 nombor 2. Boleh tolong ulang tak? Hayya, senang je, pakcik. 5 senang 4 big bergerak set nombor 3 satu original tambah pedas. 2 pedas separuh timun. Dapat? Okey. Dapat. Okey tak? Macam tu. Hello. Pakcik. Ya. Semua sekali 29.99. My duit. Makanan dah sampai. Ish, banyaknya. Macam mana nak habis ni? Bukannya tak habis. Tak cukup aku rasa. Tolong. Ada orang minta tolong. Tak apa, biar aku pergi. Korang nak beli kuih tak?
Tolonglah saya. Tolong. Kenapa makcik? Tolonglah nak. Kuih makcik jual ni tak habis. Kesian makcik. Alah, aku ingat kau selamatkan apa tadi. Dah. Jangan kumpul duit tolong beli kuih makcik ni. Tolong, pencuri. Pencuri? Tak apa. Biar aku seorang je pergi. Kau mana ada kuasa? Mana tahu bila nak tolong nanti, kuasa aku keluar. Bos, kuasa koko-koko ini tak sekuat sebelum ini. Macam mana pula tu? Jenis koko sebelum ini dapat menghasilkan tenaga yang tertinggi. Tak boleh jadi ni. Hantar roboh-roboh hamba untuk dapatkan koko hari itu. Apa jadi kat muka kau? Apa masalahnya pakcik? Tolong, kejar pencuri tu. Jangan risau pakcik. Mana kau nak lari, Pulangkan balik ikan tu atau hadapi hukuman. Ayo. Habis tu, kau dapat tak ikan tu balik? Dapat? Tapi pakcik tu dah tak nak dah. Jadi dia bagi aku je. Tolong, pencuri! Itu suara Tok Abah. Tok Abah tak apa-apa ke? Apa jadi ni? Tak apa. Kejap lagi Bobo bagi tahu. Jangan kasi robot-robot Tommy Koko. Suruhkan Koko. Jangan rapat. Saya tak mahu cederakan kamu semua. Sakit ke? Baik. Nampaknya kalau kau bersin, kau akan hilang kuasa. Habis tu macam mana? Kau kena bersin untuk mendapatkan kuasa kau balik. Tak ada hal. Hapcu! Terima kasih, Kepan! Jangan berani datang sini lagi. Tok Abah okey tak? Okey. Terbaik. Ayah! Tok Abah sudah pingsan, wo. Hai, macam mana aku nak ceritakan Tok Abah ni? Susah ni. Kan? Apa? Macam mana boleh tak dapat? Mereka dihalang oleh Bobo Boy dan kawan-kawannya. Budak tu lagi. Jaga kau, Bobo Boy. Bobo Boy lah, Encik Bos. Ya. Aduh.